Pernah tak kita terfikir macam mana dalam zaman penjajahan dulu ada sebuah negeri Melayu yang bukan saja berjaya elak dari ditakluki tapi siap bangkit jadi sebuah kuasa moden? Jawapannya ada pada satu konflik yang ramai dah lupa tapi sangat-sangat penting. Inilah dia, kisah Perang Saudara Jementah. Cuba kita bayangkan sekejap. Abad ke-19, negeri-negeri Melayu lain satu demi satu jatuh bawah pengaruh British. Tapi Johor lain macam sikit. Dia kekal berdaulat, dia bertahan. Rahasianya? Dengar ni. Sebuah perang saudara. Ya, betul. Bunyi macam pelik kan? Macam mana pula perang sesama sendiri ni boleh jadi penyelamat dari cengkaman penjajah? Okey, jom kita mulakan. Tajuk pertama kita, Dua Dunia Satu Takhta. Dan percayalah, ini bukan cerita biasa-biasa pasal rebut kuasa. Tak, ini jauh lebih besar dari itu. Ini pasal pertembungan antara dua idea, dua visi yang sangat berbeza untuk masa depan Johor. Okey, di satu sudut kita ada Maharaja Abu Bakar. Dia ni seorang pemoden. Fikirannya ke depan, dia nak bawa Johor jadi sebuah negeri yang maju, yang ada pentadbiran moden, tentera moden. Di sudut lagi satu pula, kita ada Tengku Alam Shah. Dia ni mewakili golongan lama, golongan tradisionalis yang pegang kuat pada adat dan sistem feudal. Jadi, Perang Jementah ni pada dasarnya adalah pertarungan antara masa depan dengan masa lalu. Okey, sekarang, macam mana benda ni boleh jadi sampai tahap berperang? Untuk faham semua ni, kita kena patah balik sikit, berpuluh-puluh tahun ke belakang. Kita nak tengok macam mana bom jangka ni mula-mula dipasang. Puncanya, boleh dikatakan British lah. Melalui beberapa siri perjanjian, bermula tahun 1819, lepas tu tahun 1855, Empire Johor yang besar tu dipecah-pecahkan. Akibatnya, wujud dua pusat kuasa yang berbeza dalam Johor. Satu yang moden di bawah Maharaja Abu Bakar dan satu lagi yang tradisional di Kesang, bawah Sultan Ali. Bila dah ada dua kepala macam ni, memang cari masalah kan? Keadaan memang takkan stabil. Dan perbezaan antara dua wilayah ni memang macam langit dengan bumi. Cuba kita tengok. Johor di bawah Abu Bakar. Tengah maju gila. Ekonomi perdagangan lada dan gambir tengah meletup. Pentadbiran dah moden, ada tentera profesional, siap jadi kawan baik British lagi. Kesang pula. Macam tersangkut kat zaman dulu. Ekonomi cukup-cukup makan je, masih guna sistem feudal dan Sultan pula bersemayam di Melaka bukan di wilayahnya sendiri. Jurang yang besar inilah yang jadi punca segala masalah. Jadi, kita ada dua dunia yang berbeza dalam satu negeri dan ketegangan dah makin memuncak selama 60 tahun. Cuma tunggu masa untuk meletup je. Dan percikan api tu datang pada tahun 1877 bila Sultan Ali mangkat. Wasiat yang ditinggalkan, wasiat itulah yang mencetuskan krisis besar. Wasiat ni memang kontroversi gila. Bayangkan, Sultan Ali tak wariskan tahta Kesang tu kepada anak sulungnya yang sah dari isteri berketurunan raja, iaitu Tengku Alam. Sebaliknya, dia bagi ke anak bongsunya yang baru umur 11 tahun dari isteri orang biasa pula tu. Memang mengamuklah golongan bangsawan tradisional. Dan dalam kekecohan ni, Maharaja Abu Bakar dan pihak British nampak satu peluang kemasan. Jadi, apa British buat? Diorang pun masuk campur, tapi bukan nak jajah. Belum lagi. Diorang nampak Kesang yang tak stabil ni boleh ganggu keselamatan dan perdagangan diorang. Jadi, diorang buat satu langkah yang bijak. Diorang tak iktiraf mana-mana anak Sultan Ali. Sebaliknya, diorang aturkan satu macam pilihan raya lah di kalangan pembesar-pembesar tempatan MUA untuk tentukan nasib wilayah tu. Dan inilah plot twist dia. Yang buat keputusan akhir itu bukannya British, tapi pembesar-pembesar Muar tu sendiri. Diorang berkumpul dan sebulat suara mengundi untuk serahkan wilayah Kesang kepada Maharaja Abu Bakar. Kenapa? Sebab diorang dah penat dengan keadaan yang tak menentu. Diorang nakkan kestabilan, diorang nampak kemajuan yang Johor tawarkan. Baiklah. Sekarang, Kesang dah sah jadi milik Johor dari segi undang-undang. Agak-agak Tengku Alam, waris yang diketepikan tu nak duduk diam je kah? Memang taklah. Dia marah gila dan terus isytiharkan diri dia sebagai Sultan Muar yang sebenar. Bila dah jadi macam ni, memang tak ada jalan lain. Perang tak dapat dielakkan lagi.
Dan bila perang meletus, sekali lagi kita nampak pertembungan dua dunia. Tengoklah tentera kerajaan Johor. Tersusun, ada rantaian arahan yang jelas, pakai rifle moden, ada meriam muda alih. Pasukan Tengku Alam pula, diorang ni lebih kepada kumpulan gerila. Harapkan semangat pahlawan, taktik serang hendak dan senapang lantak lama. Betul-betul macam moden lawan tradisi di medan perang. Kunci kemenangan dalam mana-mana perang zaman ni selalunya satu je, teknologi. Dan perbezaan teknologi senjata antara dua pihak ni sangat-sangatlah besar. Kita cakap pasal senapang. Pihak pemberontak pakai senapang lantak lama. Tahu kan? Yang kena isi ubat bedil dengan peluru dari depan tu. Lepas tu kena jolok lagi. Memang lambat. Berbanding dengan tentera Johor yang pakai rifle Snider Enfield, ini game changer namanya. Isi peluru dari belakang, kelak-kelak, boom, laju. Seorang askar Johor boleh tembak 8 hingga 10 das seminit, manakala pemberontak cuma mampu tembak 2 atau 3 das je. Bayangkanlah, seorang askar Johor sama dengan 3 atau 4 orang pemberontak dari segi kuasa tembakan. Memang kelebihan yang mutlak. Okey, so pemberontak ni kalah dari segi senjata api. Tapi jangan pandang rendah pada diorang. Diorang ada senjata lain, iaitu kepakaran membina kubu. Kubu utama diorang, kubu dedap. Ini bukan calang-calang kubu tau. Dinding dia diperbuat daripada tanah yang dipadatkan, setebal 40 kaki. Tembaklah dengan meriam macam mana pun, peluru tu akan terserap macam tu je. Nak serang dari depan, memang cari nahas. Jadi, macam mana nak tewaskan kubu yang macam kebal ni? Kalau tak boleh guna kekerasan, kena guna otak. Dan Panglima Johor, Datuk Bentara Luar, dia ada satu rancangan yang sangat licik. Dia tak serang direct. Sebaliknya, dia pecahkan pasukannya kepada 3 bahagian. Satu pasukan buat bising untuk alih perhatian. Satu pasukan lagi senyap-senyap, bina jambatan. Dan pasukan elit yang ketiga akan buat serangan mengejut waktu subuh dari arah yang tak dijangka. Dan rancangan tu berjaya dengan cemerlang. Kubu dedap jatuh. Dengan jatuhnya kubu tu, berakhirlah Perang Saudara Jementah. Kemenangan tu pantas dan ia bukan sekadar kemenangan dalam satu pertempuran. Kesannya akan membentuk masa depan Johor untuk 100 tahun akan datang. Jadi, apa legasi kemenangan ni? Kesannya sangatlah besar. Pertama, ia menyatukan Johor. Tak ada lagi ancaman dalaman. Kedua, Muar yang dulunya kawasan pemberontak dibangunkan jadi bandar moden, Bandar Maharani. Tapi yang paling penting, kemenangan ni adalah satu mesej kepada British. Johor buktikan yang, kami boleh uruskan negara kami sendiri, tak perlukan bantuan kamu. Dan disebabkan inilah, British secara rasmi iktiraf kedaulatan Johor pada tahun 1885. Fikirkan, Johor jadi negeri Melayu terakhir yang terima penasihat British, jauh lebih lambat dari negeri-negeri lain. Semuanya berpunca dari kemenangan ini. Jadi kesimpulannya, Perang Saudara Jementah ni bukan sekadar cerita perang biasa. Ia adalah kisah kelahiran sebuah negara bangsa yang moden. Dalam pertarungan ini, pemodenan menang, tradisi tewas. Dan hasilnya, Johor berjaya kekal berdaulat untuk tempoh yang sangat lama. Tapi, ia juga tinggalkan kita dengan satu soalan besar yang kita boleh fikirkan sama-sama. Adakah setiap kemajuan, setiap langkah ke hadapan mesti dibayar dengan harga sebuah konflik? Fikir-fikirkan.